Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 Teratai akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Aisara Kerangka Inovasi Bersepadu bagi memperkukuh daya tahan pendapatan isi rumah semasa krisis ekonomi di Malaysia. Ini adalah nama ahli kumpulan bagi teratai yang terdiri daripada Muhammad Abdul Hakim bin Marzuki, Nur Asma Nadira binti Abdul Manaf dan saya sendiri Ain Syahada binti Abdul Jalil, Nur Azrina binti Zulkifli, Nur Ainul Awatif binti Yusof dan Tibah Murugan. Kandungan bagi pembentangan ini dimulakan dengan pengenalan, analisis faktor, implikasi, tindakan, solusi dan akhirnya kesimpulan. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Malaysia telah melalui beberapa krisis ekonomi termasuk kemelesatan global dan pasca COVID-19 yang memberi kesan besar kepada pendapatan isi rumah. Ramai rakyat kehilangan pekerjaan, berdepan dengan pengurangan waktu bekerja dan penutupan perniagaan, khususnya dalam sektor perkhidmatan serta tidak formal. Golongan B40 dan M40 paling terkesan kerana bergantung pada pendapatan tetap dan simpanan yang terhad, ditambah dengan kos sara hidup yang terus meningkat. Sebagai respon, kerajaan memperkenalkan inisiatif seperti Sumbangan Asas Rahmah SARA dan Sumbangan Tunai Rahmah STR bagi meringankan beban kewangan rakyat serta menyokong kesejahteraan isi rumah dan pemulihan ekonomi negara. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Antaranya adalah timbul isu keberkesanan bantuan apabila ada isi rumah masih sukar menampung perbelanjaan asas dan kuasa beli tidak meningkat seiring dengan kos hidup. Selain itu, terdapat ketidaktepatan sasaran di mana golongan layak tidak menerima bantuan sepenuhnya manakala golongan kurang layak turut mendapat manfaat. Bantuan juga dilihat hanya bersifat sementara tanpa strategi yang menyeluruh menyebabkan wujud kebergantungan yang jangka panjang. Oleh itu, pendekatan yang lebih mampan diperlukan seperti pendidikan kewangan, peluang pekerjaan yang stabil dan sokongan pendapatan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan ini, kajian ini dirangka dengan beberapa persoalan yang utama. Yang pertama adalah apakah faktor yang menyumbang kepada isu pendapatan isi rumah semasa krisis ekonomi? Yang kedua, bagaimana krisis memberi kesan terhadap pendapatan dan kesejahteraan rakyat? Yang ketiga, apakah langkah serta inisiatif sedia ada yang dilaksanakan? Dan yang terakhir, apakah strategi serta pendekatan yang boleh diperkenalkan untuk memperkukuhkan pendapatan isi rumah serta meningkatkan daya tahan ekonomi rakyat pada masa hadapan? Ini adalah antara persoalan kajian untuk pembentangan ini. Seterusnya, kita akan melihat kepada analisis faktor yang menjelaskan mengapa bantuan kerajaan amat diperlukan dalam menampung pendapatan isi rumah semasa krisis ekonomi di Malaysia. Faktor pertama ialah peningkatan kos sara hidup. Walaupun kadar inflasi keseluruhan dilaporkan terkawal, harga barang asas seperti makanan, perumahan dan pengangkutan terus meningkat. Keadaan ini mengurangkan kuasa beli rakyat, terutamanya golongan B40 dan M40. Mereka yang tidak mempunyai simpanan yang mencukupi terpaksa bergantung kepada bantuan kerajaan untuk memenuhi keperluan asas harian. Faktor kedua ialah kehilangan pekerjaan dan kestabilan kerjaya. Banyak syarikat mengecilkan operasi atau menutup perniagaan akibat pandemik dan krisis global. Hal ini memberi kesan langsung kepada pendapatan isi rumah, khususnya mereka yang bekerja dalam sektor yang tidak formal. Bantuan kerajaan menjadi penyelamat untuk menampung keperluan asas seperti makanan, pendidikan anak-anak dan penjagaan kesihatan. Yang ketiga ialah jurang sosioekonomi yang semakin melebar. Golongan B40 dan M40 lebih terdedah kepada kemiskinan, manakala T20 lebih berdaya tahan kerana memiliki aset dan simpanan. Untuk mengurangkan ketidakseimbangan ini, kerajaan perlu melaksanakan dasar redistributif seperti bantuan tunai, subsidi dan program kebajikan sosial. Jadi kita lanjutkan kepada faktor yang keempat, ialah tahap literasi kewangan yang rendah.
Ramai rakyat tidak tahu cara mengurus pendapatan, simpanan dan perbelanjaan dengan baik dan akibatnya mereka lebih mudah terdedah kepada masalah kewangan semasa krisis. Bantuan kerajaan berfungsi sebagai perlindungan sosial untuk mengurangkan risiko kemiskinan yang berulang. Faktor yang kelima ialah keterbatasan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Ramai rakyat masih bekerja dalam sektor yang tidak formal seperti runcit dan pengangkutan yang menawarkan gaji rendah serta tiada perlindungan sosial. Bantuan kerajaan diperlukan untuk menampung kekurangan pendapatan dan memastikan isi rumah terus bertahan. Dan yang terakhir ialah faktor kelemahan sistem perlindungan pekerjaan dan sosial. Ramai pekerja bebas dan bekerja sendiri tidak mempunyai pencen, insurans pekerjaan atau insurans kesihatan. Tanpa sokongan yang sistematik, mereka lebih mudah kehilangan pendapatan semasa krisis. Oleh itu, bantuan kerajaan menjadi mekanisme yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kesimpulannya, keenaman faktor ini menunjukkan bahawa bantuan kerajaan bukan sekadar pilihan tetapi satu keperluan mendesak bagi memastikan rakyat Malaysia, khususnya golongan berpendapatan rendah, dapat terus hidup dengan lebih stabil semasa krisis ekonomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan implikasi krisis ekonomi terhadap pendapatan isi rumah di Malaysia. Secara umumnya, krisis ekonomi telah memberi kesan yang sangat besar terhadap kestabilan kewangan dan kesejahteraan hidup isi rumah. Ketidaktentuan ekonomi seperti pertumbuhan perlahan, peningkatan pengangguran serta tekanan kos sara hidup telah menjejaskan keupayaan isi rumah untuk mengekalkan taraf hidup yang stabil. Okey, yang pertama, dari segi pendapatan dan kestabilan kewangan isi rumah, krisis ekonomi menyebabkan ramai individu kehilangan pekerjaan, mengalami pemotongan gaji atau pengurangan jam bekerja. Keadaan ini memberi kesan ketara khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Dalam masa yang sama, peningkatan kos sara hidup seperti harga makanan dan perumahan telah mengurangkan kuasa beli isi rumah, sekaligus mendorong peningkatan hutang dan risiko kemiskinan dalam jangka panjang. Yang kedua, implikasi terhadap kesejahteraan sosioekonomi dan kualiti hidup. Penurunan pendapatan menyebabkan isi rumah menghadapi kesukaran untuk mengakses perkhidmatan asas seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan perumahan yang berkualiti. Selain itu, jurang ketidaksamaan pendapatan semakin ketara kerana golongan berpendapatan tinggi lebih berdaya tahan berbanding golongan berpendapatan rendah. Situasi ini boleh menjejaskan kestabilan sosial dan mobiliti sosioekonomi masyarakat. Ketiga, dari aspek kesihatan mental dan kesejahteraan sosial, tekanan kewangan yang berpanjangan meningkatkan tahap stres, kebimbangan dan tekanan emosi dalam kalangan isi rumah. Tekanan ini juga boleh mencetuskan konflik rumah tangga serta menjejaskan keharmonian keluarga, terutamanya dalam kalangan keluarga yang berpendapatan rendah. Keempat, implikasi terhadap penyertaan tenaga kerja dan mobiliti sosial. Krisis ekonomi menyebabkan peningkatan pengangguran dan pertumbuhan pekerjaan tidak formal, di mana ramai individu terpaksa menerima pekerjaan bergaji rendah atau tidak setara dengan kelayakan mereka. Kekangan kewangan juga mengahadkan peluang isi rumah untuk melabur dalam pendidikan dan pembangunan kemahiran, sekaligus meningkatkan risiko kitaran kemiskinan antara generasi. Akhir sekali, dari sudut pembangunan ekonomi dan dasar negara, penurunan pendapatan isi rumah memberi kesan langsung terhadap permintaan domestik dan memperlahankan pemulihan ekonomi. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan dasar perlindungan sosial yang lebih berkesan termasuk bantuan kewangan bersasar dan penciptaan peluang pekerjaan yang berkualiti bagi melindungi kesejahteraan rakyat. Kesimpulannya, krisis ekonomi memberi implikasi menyeluruh terhadap pendapatan isi rumah, merangkumi aspek kewangan, sosial, psikologi dan pembangunan ekonomi negara. Pemahaman terhadap implikasi ini amat penting sebagai asas kepada perbincangan cadangan dan langkah penyelesaiannya lebih mampan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai tindakan sedia ada oleh kerajaan Madani dan pihak berkaitan dalam menangani isu pendapatan isi rumah semasa krisis ekonomi. Fokus utama adalah bagaimana bantuan tunai, subsidi bersasar dan program pendapatan dapat menstabilkan ekonomi isi rumah terutamanya golongan B40 dan IKASih. Yang pertama adalah kerangka strategik kerajaan. Kerajaan Madani telah melaksanakan kerjasama rapat antara kementerian utama iaitu Kementerian Kewangan,
Kementerian Ekonomi dan JKM dengan penekanan kepada penyasaran bantuan kepada isi rumah berpendapatan rendah. Fokus utama adalah golongan B40 dan miskin tegar yang disenaraikan dalam pangkalan data e-Kasih. Melalui Belanjawan 2026, kerajaan memperuntukkan lebih RM15 bilion untuk memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara walaupun dalam tekanan ekonomi. Yang kedua adalah bantuan tunai utama. Salah satu inisiatif utama adalah sumbangan tunai rahmah (STR) yang menyediakan bantuan tunai antara RM100 hingga RM500 bergantung kepada saiz isi rumah dan status pendapatan. Program ini melibatkan 3.7 juta isi rumah dan 1.3 juta warga emas. Selain itu, sumbangan asas ramah iaitu SARA memberikan RM100 sebulan kepada 22 juta rakyat dewasa, manakala golongan e-Kasih menerima tambahan RM100 hingga RM200 sebulan untuk membantu menampung keperluan asas seperti makanan, pendidikan dan perubatan. Yang ketiga adalah subsidi bersasar. Budi Madani RON 95. Kerajaan juga memperkenalkan subsidi bersasar melalui program Budi Madani RON 95 di mana rakyat layak membeli RON 95 pada harga RM1.99 seliter di stesen minyak berlesen. Inisiatif ini dijangka menjana penjimatan negara sebanyak 7 bilion setahun dan penjimatan ini disalurkan semula melalui bantuan tunai serta program lain. Kerajaan juga sedang meneliti penyasaran subsidi ke atas barang penting seperti gula, beras dan minyak masak untuk memastikan bantuan sampai kepada isi rumah yang benar-benar memerlukan. Yang keempat adalah program pendapatan dan perlindungan sosial. Bagi meningkatkan pendapatan isi rumah secara berterusan, kerajaan melancarkan dana menoktar kemiskinan dengan peruntukan RM1.5 bilion termasuk inisiatif pendapatan rakyat IPR yang menyediakan latihan kemahiran, modal permulaan dan sokongan pasaran kepada usahawan kecil B40. Selain itu, perlindungan sosial diperuntukkan sebanyak RM20 bilion termasuk bantuan BSH, bantuan untuk OKU dan ibu tunggal. Pihak berkaitan seperti lembaga zakat, institusi wakaf dan platform digital seperti MyKasih turut membantu memastikan ketelusan penyaluran bantuan. Yang kelima adalah impak dan matlamat. Secara keseluruhan, inisiatif ini menstabilkan daya beli isi rumah, mengurangkan kemiskinan dan ketirisan bantuan, meningkatkan ketahanan pendapatan jangka panjang. Pembentangan yang seterusnya adalah berkaitan dengan solusi, iaitu cadangan strategi dan pendekatan bagi menangani serta menambah baik sokongan terhadap pendapatan isi rumah semasa krisis ekonomi di Malaysia, iaitu ISARA. Kita akan melihat kepada bahagian solusi iaitu krisis ekonomi yang melanda Malaysia telah memberi kesan besar kepada pendapatan isi rumah, khususnya golongan B40 dan M40. Walaupun pelbagai bantuan kerajaan telah diperkenalkan, pendekatan yang bersifat sementara masih belum mencukupi. Oleh itu, kami mencadangkan satu kerangka yang bersepadu yang dikenali sebagai ISARA, iaitu Integrated Support and Resilience for Household Income. Kerangka ini bertujuan menyelaraskan bantuan segera, pemulihan ekonomi dan perlindungan jangka panjang secara sistematik, inklusif dan mampan. Jenama ISARA membawa maksud sokongan bersepadu untuk pendapatan isi rumah. Nama ini dekat dengan rakyat kerana SARA merujuk kepada sara hidup, manakala simbol plus melambangkan penambahbaikan dan kesinambungan jangka panjang. Visi jenama ini adalah untuk mewujudkan isi rumah Malaysia yang berdaya tahan, stabil dan sejahtera dalam menghadapi krisis ekonomi. Misi utamanya termasuk menyediakan sokongan pendapatan bersepadu, mengurangkan beban kos sara hidup, memperkukuh daya tahan kewangan melalui perlindungan sosial dan pembangunan kemahiran serta menyokong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif. Nilai teras ISARA Plus ialah inklusiviti, keadilan sosial, kelestarian, kecekapan dan empati. Tagline yang dipilih ialah sokongan bersepadu, impak berpanjangan. Komponen utama ISARA Plus ialah kerangka ini beroperasi melalui 5 komponen strategi utama, iaitu yang pertama,
adalah bantuan tunai bersasar, menyediakan sokongan kewangan segera kepada isi rumah terjejas untuk menampung keperluan asas. Yang kedua, subsidi barang asas, mengawal kos sara hidup dengan menstabilkan harga makanan dan keperluan harian. Yang ketiga adalah moratorium pinjaman bersasar, memberi ruang kepada isi rumah untuk menstabilkan kewangan tanpa tekanan hutang. Yang keempat adalah latihan semula dan peningkatan kemahiran, iaitu membangunkan kemahiran baru dalam bidang ekonomi digital, teknologi hijau dan ekonomi gig. Yang terakhir adalah dasar gaji progresif, menjamin pendapatan pekerja sejajar dengan kos sara hidup dan produktiviti. Dan ini adalah sambungan cadangan strategi dan pendekatan bagi menangani serta menambah baik sokongan terhadap pendapatan isi rumah semasa krisis ekonomi di Malaysia, iaitu Aisara Plus. Sasaran pengguna kepada jenama ini adalah isi rumah B40 dan M40, pekerja sektor formal dan tidak formal, pekerja gig dan peniaga kecil, golongan terjejas akibat krisis ekonomi. Keunikan Aisara Plus berbanding yang lain adalah pendekatan 360 darjah bersepadu, bantuan segera, pemulihan ekonomi dan perlindungan jangka panjang. Bukan sekadar bantuan tunai, tetapi ekosistem daya tahan pendapatan isi rumah dan impak yang diharapkan daripada jenama ini adalah kestabilan kewangan di rumah semasa krisis, pengurangan ketidaksamaan pendapatan dan kos sara hidup, daya tahan ekonomi rakyat dan negara, kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa isu pendapatan isi rumah semasa krisis ekonomi merupakan cabaran yang sangat besar, khususnya pada golongan B40 dan juga M40. Krisis ini telah menyebabkan pengurangan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan peningkatan kos sara hidup, sekaligus menjejaskan kemampuan isi rumah B40 dan M40 untuk memenuhi keperluan asas. Antara faktor-faktor utama termasuklah kos sara hidup yang meningkat, ketidakstabilan kerjaya, jurang sosioekonomi, literasi kewangan rendah dan peluang pekerjaan terhad, serta kelemahan perlindungan sosial. Semua faktor ini saling berkait dan meningkatkan kebergantungan rakyat kepada bantuan kerajaan. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah seperti bantuan tunai, subsidi bersasar dan perlindungan sosial. Namun, bantuan-bantuan jangka pendek ini masih perlu dikukuh. Oleh itu, kerangka Aisara dicadangkan sebagai pendekatan bersepadu yang menggabungkan bantuan tunai, subsidi asas, moratorium pinjaman, latihan semula serta dasar gaji progresif. Kesimpulannya, isu pendapatan isi rumah memerlukan pendekatan holistik dan berterusan. Dengan strategi yang mampan, kestabilan pendapatan isi rumah dapat diperkukuhkan sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan kestabilan ekonomi. Sekian, terima kasih.